Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni kita bersiaran secara rakaman episod pertama podcast di MBSP TV. Okey, pada episod pertama ni kita bawakan satu figura yang tidak asing lagi di Masjid Bandar Seri Putra. Dia orang lama kat masjid ni. Kita perkenalkan Imam Najmi, Imam satu di Masjid Bandar Seri Putra. Kita akan korek rahsia dia, cerita family dulu Ustaz. Latar belakang family Ustaz. Okay, silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama diberi adalah Najmi bin Yahya. Dalam keluarga saya antara saya 6 adik-beradik. Ada 6 adik-beradik, semua lelaki. Saya anak ketiga. Antara semua anak adik-beradik tu, saya seorang tak ada Muhammad. Saya seorang tak ada Muhammad. Special sikit. Kenapa Haji Yahya tidak memberikan Muhammad kepada Allahualam. Saya pun tak tanya lanjut. Tak tanya lanjut. Tapi mungkin special lah kot. Kalau masuk Najmi tu bintangku. Jadi mungkin bintang bagi dia satu-satu tengah-tengah. Anak ketiga kan. Jadi nama diberi tu Najmi bin Yahya. Jadi saya ni berasal di Terengganu. Saya asal Terengganu. Jadi menetap di Selangor ni lebih daripada 15 tahun lah. Dah lama lah sejak saya belajar dulu di universiti. Sekarang ni dikenali sebagai Universiti Islam Selangor. Dulu dikenali sebagai Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Kuis Kan. Jadi bila saya bekerja ataupun saya menetap di sini, sebelum saya menetap di Selangor ni saya bersekolah. Mula-mula dululah. Saya start mula lah. Daripada mula saya belajar dulu. Saya dulu duduk di Terengganu. Masa tu umur saya masa tu start saya lahir sehinggalah saya berumur Ustaz, boleh kongsi lahir tahun bila Ustaz? Okay. Sebab saya nampak macam 22. Macam 22. Umur macam 22. Okey. Sebenarnya bukan 22. Tahun bila Ustaz lahir Ustaz? 1988. 1988. Jadi lahir 1988. Kemudian saya dibesarkan di Terengganu sekejap. Saya ni lahir di Terengganu, dibesarkan di Terengganu sekejap. Bermulanya di Terengganu sehingga pada umur saya lebih kurang dalam 7 ke 8 tahun lah. Kemudian saya berhijrah ikut ayah saya lah. Berhijrah ke Perak. Jadi masa umur saya 7, 8 tahun, 9 tahun lah, saya pindah ke Perak. First kali lah. Perak belah mana Ustaz? Perak mana di tu? Tanjung Malim. Tanjung Malim di hulu dah panggil hujung Perak lah. Hujung Perak. Hujung tu sempadan Selangor masa tu. Okay. Jadi saya sekolah di situ lah, sekolah kebangsaan Tanjung Malim. Kemudian selepas tu saya belajar dalam masa sama saya sekolah pagi, sekolah di Perak. Sekolah petang, sekolah di Selangor. Macam tu. Macam tu, dia ada dua. Jadi dia dua alam kat situ. Pasal rumah sempadan. Jadi kalau siapa yang duduk di Tanjung Malim tu, ada yang sekolah di Perak, ada sekolah di Selangor. Jadi kalau lagu negeri tu dua-dua tahulah. Dua-dua Perak tahu, dua-dua tahu. Lagu Selangor. Dua-dua tahu. Jadi dulu sebab saya ni ahli keluarga saya berhijrah. Ayah saya berhijrah. Ayah saya sebagai pengurus Bank Islam. First kali dia pindah daripada Terengganu ke di Perak ni, itu first kali dia pindah. Kemudian berpindah gandah lah kami ni, anak beranak semua kan pindah. Jadi saya ni antara dalam keluarga saya lah antara yang diangkat sebagai yang hafal Quran lah. Sebab matlamat ayah saya ialah dia nak anak-anak semua ni semua pelbagai bidang. Dia bukan nak semua orang ada kan. Dia nak pelbagai bidang. Okey. Kan? Boleh share Ustaz? Ada anak pertama bidang apa yang dia ceburi sekarang lah. Dia jadi anak kedua sampai sekarang ni kalau yang sulung dia ceburi dalam bidang engineering lah. Engineering lah. Kemudian yang kedua, dulu saya ingat dia ambil dulu course sains komputer. Tapi sekarang businessman sebagai pembawa travel and tours. Nim travel and tours. Alhamdulillah. Businessman lah. Kemudian yang ketiga saya lah. Saya sebagai imam lah. Kemudian yang bawah saya pun businessman. Alhamdulillah. Dulu dia ambil course accounting tak silap saya. Accounting tak jauh beza lah tu. Ingat jadi macam ayah saya. Kan Bank Islam kan. Tapi tak ada. Dia tapi lebih kurang sama lah sebab business. Kerja sendiri lah. Kerja sendiri. Jadi itu yang keempat. Kemudian yang kelima doktor. Yang keenam adalah
macam Cik Azizi lah. Tapi saya pencen awal lah. Rasanya kawan kan. Seni bina. Adik saya kawan Azizi lah. Junior lah. Jadi kami ni pelbagai bidang. Jadi ayah saya memang acuan dia begitu. Dia nak anak-anak dia semua pelbagai bidang, pelbagai dia satu konsep dia macam saling melengkapi kan. Bila abang ni perlukan sesuatu, adik dia ada satu circle ataupun ilmu tentang suatu perkara tu kan. Jadi bila saya membesar dalam keadaan begitu, jadi kita seronok lah. Dan kita pun belajar berlainan. Maksudnya macam contohnya saya sekolah tahfiz. Saya masuk bila saya dah habis sekolah rendah. Saya habis sekolah rendah darjah 6. Darjah 6 tu habis UPSR, ayah saya hantar saya ke sekolah tahfiz. Di sekolah tahfiz ni sebenarnya banyak cerita berkaitan dengan sekolah tahfiz ni. Kita simpan dulu. Kita simpan dulu. Saya simpan tu. Kita latar belakang family dulu. Maknanya bila di tahfiz start pada darjah 6, masuk sekejap, kemudian sehinggalah saya umur 17 tahun ambil SPM sendiri, kemudian sekolah di Perak, masa tu semua di Perak. Saya menetap di Perak lama juga. Daripada dalam 7 tahun lebih kurang lah. Lama 7 tahun. Kemudian lebih 7 tahun. Kemudian lepas tu habis SPM, saya sambung ke Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor lah. Jadi start di situ saya belajar ambil jurusan diploma tahfiz Al-Quran dan Qiraat selama 3 tahun. 3 tahun. Kemudian habis sahaja diploma, saya sambung pengajian saya ke bidang yang sama, ijazah sarjana muda Al-Quran dan Qiraat. Di tempat yang sama juga, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Sebelum tu saya dah kahwin dah. Selepas habis diploma tu, dia cepat-cepat kahwin. Alhamdulillah, dia cepat-cepat kahwin. Jodoh pun di situlah. Alhamdulillah. Rumah saya pun jodoh di situ, alhamdulillah. Jadi kami disatukan di situlah, maknanya kami kena berkenalan di situ. Jadi dari sudut pendidikan tu begitulah kehidupan saya. Saya hidup ni dulu, saya ni bukanlah pandai pun. SPM pun taklah seberapa pandai macam Cik Azizi lah. Boleh kan? Nampak A kan. Saya punya nampak sikit-sikit lah. CPCP pun ada lah. Ada berapa A tak? Berapa A tu? Dia CPCP je A dia. Satu lagu tu saya nak cerita daripada UPSR. Dulu UPSR kan? Ada UPSR dulu? Ada kan? Saya dulu UPSR dulu, tak silap saya tak ingat lah. Mungkin ada A satu, kemudian B, C gitulah. Kemudian bila sampai tahap gitu, mungkin mak ayah saya nampak saya ni macam saya lebih kepada bidang agama. Dia punya haluan tu mesti tak sama daripada lain. Agama saya, mak ayah saya nampak agama saya macam okey. Cemerlang lah. Solat dia cukup nampak cemerlang ni okey ni, anak aku ni dia kata hantarlah solat dia punya haluan tu dia nampak kat situ. Ceritanya bahawasanya pada zaman saya dulu, nak ceritanya bahawasanya orang yang belajar agama ni, orang memandang dia sebagai pandangan yang sinis, maksud pandangan yang rendah ke saya? Begitulah. Dia macam nampak macam saya kan. Saya dulu bila kita balik kampung kan. Mesti ada keluarga tanyalah, maksudnya apa kita buat sekarang kan. Apa kita belajar anak sulung kan? Belajar mana, dapat SPM apa kan. Yalah itu modal boraknya itu. Sampai kita sekolah mana? Sekolah tahfiz. Okey. Dia macam satu benda, pandangan yang tak ada masa depan. Begitulah. Dia melihat orang yang tahfiz ni, orang yang beragama ni, pada pandangan dia macam tak ada masa depan. Ini apa yang saya rasa pada ketika itu. Faham. Dan saya tanya kawan-kawan saya, memang begitu ramai. Sebab yang masuk di sekolah tahfiz pun ramai berpandangan begitu. Maknanya dia nampak bila orang yang tidak ada kemajuan dalam akademik tu, dia maknanya mak ayah dia nak campak dia dekat sekolah tahfiz. Maknanya itu macam solusi terakhir lah kan. Macam budak ni tak ada harapan. Kudus sini diam. Nak cerita kat situ pun ada cerita menarik kat sebenarnya. Di situ ada cerita menarik bahawasanya bila orang yang mak ayah ni, kita tak salah mak ayah tak boleh juga, sebab kalau dia hantar tempat tak elok lagi bahaya kan. Jadi dia hantar, bagusnya di situ ialah dia hantar anak-anak yang tidak cemerlang ni ke sekolah tahfiz, dia cemerlang di situ. Dia cemerlang di situ sebenarnya. Akademik dia cemerlang di situ. Sebenarnya ada pro and con lah di situ. Kalau ada mak ayah hantar anak di sekolah tahfiz kan. Jadi sebenarnya di situ kalau kita lihat, mungkin kita nampak macam sekolah tahfiz ni pada ketika itu dia nampak macam tak bagus kan. Mungkin dari sudut pelajarannya, belajar kita belajar agama macam biasa. Itu dalam 20 tahun lepas tak? Lebih duduk dalam 20 tahun lebih. Jadi benda tu nampak macam tak ada masa depan lah. Tak ada masa depan. Memang saya rasa begitu. Orang bila kita pergi sana, orang nampak
kita nampak reaksi muka makcik-makcik kita kan. Makcik-makcik kita, orang yang mengenali diri kita ni. Tanya adik-beradik, oh bagus sekolah ni, sekolah sains, sekolah apa, sekolah sama penuh. Sampai ke kita, sekolah tahfiz. Okay, next. 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 Okay, ni belajar apa? Oh, okay, bagus ni, ceritalah anak dia ni. Kita dah habis di situ je. Di situ je. Okay. Jadi, saya rasa macam, okay, aku ni terus sangat agaknya kan. Jadi kita itulah. Macam pandang tak apalah. Mungkin ini kehidupan aku. Terimalah. Kita terimalah keadaan tu. Sebab kita tahu. Saya fikir macam, masa tu kita fikir macam, ayah aku ni nak buang aku ke? Begitu. Ayah aku tak suka aku kan. Tapi bila kita fikir panjang balik, kita belajar dalam masa sehinggalah sampai sekarang, baru kita tahu rupanya plan ayah kita sebenarnya plan yang jangka masa yang panjang. Kita tak nampak plan tu, mak ayah kita tahu. So dia tahu kita tahap mana kemampuan kita. Last sekali, alhamdulillah sampai sekarang. Maknanya orang yang tak pandai pun sebenarnya boleh berjaya. Ya. Dan waktu tu kalau dia nak explain dekat kita pun belum tentu kita faham. Belum faham tu. Jadi ikut sajalah apa yang mak bapak kita jadi dah kita follow lah. Memang masa tu saya follow je. Mak saya tak ada membantah. Ini nak cerita kalau mungkin Azizi kalau nak tanya pun, sebelum Azizi tanya pun saya beritahu terus lah. Silakan. Rahsia kan. Rahsia bila saya belajar sekolah di sekolah di Perak tu. Okey. Saya nak cerita saya sekolah di Perak ni saya sekolah di sekolah tabligh. Sekolah tabligh. First kali. Itu tak lama. Itu tak lama. Saya sekolah dalam lepas betul-betul lepas PSR. Terus saya pergi belajar, ayah saya hantar ke pondok tabligh ni. Lebih kurang dalam sebulan lebih lah masa tu. Saya ingat lagi masa tu puasa tu. Bulan puasa. Bulan puasa masa bulan 10 gitulah. Masa ketika itulah. Jadi kita belajar lah macam-macam masa tu. Belajar keluar, kena botak. First time saya botak masa tu. Botak ni macam orang kata apa, kalau tabligh ni style pondok ni biasanya kalau nak hafal Quran kena botak kepala supaya senang masuk ke macam mana? Senang masuk, ringan kepala kan, tak mudah kita lupa dan sebagainya lah. Itu dia punya falsafah ataupun dia punya pandangan dia lah kata pada ketika itu. Jadi kita botak kepala nampak toyol lah. Bila mak ayah datang melawat dia gelak kata apa botak sebab dia cam ni sebab semua botak kan sama. Sebab dia ada memang bulan sekali mesti kena botak wajib. Tak ada panjang sikit tak tebas. Tebas. Kan. Jadi kita belajar di situ first kali memang mula-mula kita sampai tu macam nak kata sedih tak sedih, nak kata seronok tak seronok, dia tengah-tengah. Hiba pun ada sebab kita first time kita kena tinggal mak ayah kita kan. Kita sebelum ni kita duduk di rumah, duduk mak ayah kita. Jadi bila kita ditinggalkan begitu, kita jadi macam kita dah duduk berdikari, aku kena berdikari. Tapi masa tu kita tak fikir kita nak berdikari tau. Kita fikir kita nak belajar, mak ayahku matlamat mak ayahku nak atas itu suruh hafal Quran. Tu je. Kita tak tahu hafal Quran macam mana. Saya tak ada pengalaman langsung masa tu. Hafal Quran kita tengok orang je. Masa saya sekolah di Perak first kali tu, di sekolah tabligh tu, di Lekir, tak silap saya Lekir berapa, Lekir 10 tak ingat, di Perak. Di apa nama, Setiawan. Setiawan Perak. Situlah masa tu saya belajar tu. Masa tu saya belajar macam mana orang tabligh ni berdakwah kan. Tapi saya tak sempat keluar lah. Sebab saya baru lagi. Dia kata awak baru lagi kita, awak tak boleh keluar lagi. Dia ada panggil gas petang lagi keluar kan. Terkejut pula nanti kan. Jadi kita duduk lah kat situ. Dan selama 3 bulan atau 2 bulan lebih lah. Kemudian yang saya nampak sekolah dia nampak sekolah tahfiz yang lebih baik lagi betul. Kan sebab dia mungkin masa tu pandangan tabligh ni pandangan tabligh masa tu dia pandangan tak elok dah. Maksudnya mungkin tak tahu, mungkin ayah saya fikir lain masa tu. Mungkin dia kata nak lebih baik lagi lah. Maksudnya dia nak lebih anak dia lebih terurus tempat belajar kan. Jadi dia tukar ke tempat ke Bagan Serai, turun sikit lah. Bagan Serai naik atas sikit. Bagan Serai atas sikit. So mungkin sekolah yang lebih proper lah kot dia punya sistem dia kan. Sebab sekolah tu yang saya belajar selepas tu ada sekolah Ma'had Al-Ali Lidrasatil Islamiyah wal Arabiyah, iaitu singkatan dia adalah Madiwa. Siapa yang duduk di Madiwa di Perak tahulah Madiwa tu kat mana. Di Bagan Serai. Jadi saya belajar di situ tahfiz. Itu paling lama lah saya belajar. Saya masuk tahun 2001 saya masuk. Saya masuk 2001 sebab saya masuk lepas IPSR tu saya masuk tahfiz yang pertama tu. Okey. Kemudian 3 bulan 2 bulan gitu masuk 2001 terus. Tingkatan 1 masa tu 2001 saya ingat masuk tahfiz. Masa tu saya rasa macam lain macam. Dia lain macam ke apa? Lain, dia tak sama macam sekolah tahfiz sebelum tu. Yang ni dia lagi hiba. Lagi hiba. Dia macam seolah-olah macam ayah aku nak tinggalkan aku ni. Dia nak memang nak biarkan aku tu. Makin jauh kan. Makin jauh. Gap dia. Dan masa tu saya ingat saya yang belajar situ. Bila mana mak ayah saya tinggalkan saya kan.
Saya nampak dia jauh kan. Dalam hati tu sebab tu. Lama-lama kan, dia mula dah mengalir air mata. Dia tak mengaung, dia mengalir sebab kan. Lepas tu tengok kawan-kawan semua baru kan. Ada kawan senior kan. Jadi kita dalam pembaharuan yang lama tu, dalam keadaan suasana yang baru tu, bi'ah yang baru tu, kita macam pelik sikit lah, lain sikit lah. Memang pelik lain sikit lah daripada yang sebelum ni. Jadi masa tu saya duduk di Tafiz tu, dia tak ada pagar. Tafiz saya memang tak ada pagar. Belakang bendang, depan parit. Tanah lot lah ya. Tanah lot. Memang tanah tu betul-betul bendang, tengah bendang. Dan kami Tafiz kami memang betul-betul tengah kampung. Nak keluar tu, saya ingat saya dalam 2 km tak silap. Nak sampai Pekan ke? Nak sampai ke Jalan Besar. Jalan Besar. Jalan tak Besar. jumpa pagi. Tengah-tengah betul sekolah saya. Jadi nak keluar nak lari tu, orang kampung dah kenal. Kalau ada budak botak ke, ada budak yang ni pakai kami ada baju khas. Baju khas. Jadi nak keluar outing tu ada baju khas. Jadi orang kenal lah. Tahulah ni. Keluar jalan sorang-sorang ni. Budak Tafiz ni kata kan. Dia akan bawa balik, patah balik. Tanya dulu, awak lari ke? Lari dia tak, dia ambil. So sekolah saya tu memang begitu. Jadi bila saya start belajar, mula-mula saya start belajar tu kan, saya hafal lah. Saya tak tahu hafal. First kali saya hafal, saya ingat saya juzuk 30 ke belakang. Dia memang first lah nak bagi kita kan, nak ambil surah kita yang ringan-ringan. Nak warm up dulu lah kan. Warm up dulu ambil surah ringan. Saya tak ada pengalaman langsung. Masa tu nak hafal macam mana, cara nak hafal macam mana. Memang saya ada hafal masa sekolah rendah dulu kan. Kita hafal sekolah lazim kan. Tapi secara basically kita tak ada cara tu. Teknik yang sebetulnya. Jadi kita tengoklah orang, tengok kawan kita baca macam ni, tengok macam ni kan. First saya masuk kelas tu saya termenung lama. Termenung, tengok kawan ngaji. Kita mengaji halaqah. Bulatan kan. Ngaji tengok, tak ngaji pun kita tengok je orang, tengok lama saya tengok. Tiba-tiba saya sebab tengok mak ayah kita. Mula-mula biasalah. Lepas tu lama-lama tu saya timbul dalam perasaan saya tengok ada seorang budak tu hafal tu sungguh-sungguh. Kami hafal dulu goyang. Okey. Bombang. Saya nampak skill tu kan. Ada skill kan. Dia tafiz memang gitu. Bombang mesti bergoyang. Tak tahu apa sebab 360 pusing dia tu. Betul. Saya tak tahu apa sebab dia, tapi mungkin nak rasa feel dia. Feel dia tu kan. Jadi saya tengok semangat tu dia ngaji kan. Saya tengok di bawah dia saya atas saya je umur dia. Atas ke bawah saya. Saya tengok dia dah hafal dah 2 juzuk dah. Bila dah sampai macam tu saya tengok dia boleh tak? Aku tak boleh. Start dari situ saya cuba hafal. Saya terus hafal. Saya hafal tu saya tengok macam mana teknik dia hafal. Dia baca tutup mata. Saya cuba lah. Alhamdulillah saya boleh. Mana di situ kita mungkin rasa macam kita tak boleh, tapi sebenarnya mak ayah kita nampak kemampuan kita begitu. Cuma mungkin sebab tu semangat kita tak ada. Kita tak ada kekuatan nak hafal yang sebaiknya kan. Jadi sebab itulah kita rasa macam down dan sebagainya. Jadi saya rasa macam start dari situ saya mula dah berani hafal. Sehinggalah masa tu kita dah ada saingan. Saya ada saingan masa tu, ada kawan. Kami dah pecah kelas. Saya ingat kelas saya masa tu kelas Osman. Kami ada kelas Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. 4 kelas. Jadi kelas saya Osman lah. Jadi ustaz-ustaz ni dia buat pair. Maknanya dia nampak kemampuan anak murid ni macam ada saya dengan ada kawan saya seorang lagi. Dia pair dua. Jadi saya dengan kawan saya juzuk satu dah sama. Yang seorang tu juzuk 30, dia samalah macam sama-sama. Jadi bagus. Saya ingat masa tu saya tak fikir lagi tahu kenapa dia ustaz saya buat macam tu. Rupanya dia nak buat saingan. Betul-betul menjadi. Ada motivasi lah. Ada motivasi. Dari situlah saya belajar kita kena belajar satu benda. Kita nak satu kejayaan mesti ada saingan. Saingan tu kita nampak macam jahat, tapi baik untuk kita. Betul. Baik untuk dia. Saingan yang baik kan. Jadi saya nampak bila dia dah dapat satu muka, kami dulu belajar hafal memang satu muka atau setengah muka lah. Bila saya nampak dia hafal, dia memang kuat hafalan. Kawan saya tu saya ingat dia memang kuat betul hafalan dia. Dia memang kuat main, tapi dia kuat hafal. Saya tengok saya ni macam saya kurang sikit hafalan saya. Maksudnya saya nak hafal tu susah nak masuk. Tapi saya tengok dia kan senang masuk. Cepat masuk. Semuka tu saya ingat saya dalam 10 minit dah dapat. Semuka. Laju. Saya dah semuka, dah setengah muka dah setengah hari ke? Setengah hari. Setengah hari boleh jadi setengah hari. Jadi bila saya tengok dia kan, bombang. Saya tengok dia kan, dahsyat dia hafal. Saya tak tanya dia macam mana dia hafal. Saya tengok dia macam mana. Jadi dia hantar semuka. Kejap-kejap dia hantar semuka lagi. Laju tu Mama tanya,
kau hafal macam mana kan? Laju betul, aku baru nak setengah muka. Semuka tak sampai lagi. Jadi first saya hafal semuka. Semuka tu tak ingat saya dalam 2-3 tahun jugalah. 2 tahun lebih. Saya hafal semuka je. Semuka, konsisten semuka. Saya tak boleh hafal lebih. Kan? Kawan saya selamba je 2. Kadang-kadang dia hantar, kita panggil dalam bahasa Al-Quran ni dia panggil sabak, dia panggil sabak lah. Sabak ni mengulang. Ya Ustaz, sebenarnya saya lupa. Hantar tu maksudnya apa Ustaz? Dia hantar tu dia tasmik ke dia tulis? Tasmik. Tasmik tu hantar. Kami masa tu tak tulis. Dia panggil apa? Dia panggil tahriri kan, tak ditulis. Maksud kita hafal je. Hafal jumpa guru, kita jumpa guru kita untuk tasmik. Kemudian balik sabak lah untuk kita ulang Al-Quran. Macam kawan saya ni, dia sekejap lepas dia dapat 10 minit tu hantar semuka. Kan, saya tengok dia habis semuka dia hantar kat tasmik kat ustaz, dia baca lagi, hantar lagi. Cepat tu dia kata. Dalam masa sehari tu 2 muka dia dapat. Maksud kalau 2 muka orang tahfiz ni, Azizi, kalau dapat 2 muka dalam masa sehari tu memang hebat lah. Memang dahsyat. Memang otak dia memang geliga lah kata kan. Makan apa lah tu? Makan apa tak tahu. Saya dapat semuka pun lelah. Jadi saya hantar masa tu semuka. Saya memang konsisten semuka. Sampai dah 2 tahun lebih barulah saya tambah semuka setengah. Jadi masa itulah saat tu saya nampak macam semangat tu ada kan. Semangat tu ada sebab ada kawan-kawan. Walaupun dia kawan-kawan kita pernah gaduh. Kita pernah gaduh. Kawan mestilah biasa gaduh kan. Duduk sebumbung kan. Kemudian kita salah faham semua, tapi dari sudut situ kita belajar satu erti kehidupan. Maksud tu kita perlu tahu bahawasanya aku kena belajar nak kejayaan mesti kena satu usaha yang lebih. Kalau tak ada usaha yang lebih, memang kita rasa macam down, kita rasa macam tak ada usaha, tak ada rasa macam tak ada pegangan hidup, tak ada arah tuju dan sebagainya, visi tak ada kan. Masa tu apa yang saya fikir adalah aku nak habiskan Quran aku ni kan. Masa tu kita fikirlah atas saranan ayah aku. Ayah aku nak sangat aku habis 3 juzuk ni. Okay. Jadi selamalah saya hafal Quran tu selama beberapa tahun sehinggalah saya tingkatan 4. 4 tahun lah. Tahun keempat tu. Biasa 3 tahun. Kan 3 tahun tu laju tu. Saya 4 tahun. Tapi kawan saya tu yang sebelah saya tu, saya habis dulu daripada dia. Ada anak cerita tu. Jalanan rezeki tak sama ya. Tak sama. Walaupun mula laju tapi ending lain-lain. Ending lain-lain. Sebab ending saya nak cerita lepas 2 tahun tahun lebih tu, 2 tahun terakhir tu, saya dah mula hafal 2 muka. Saya dah mula hafal 1 makro'. 1 makro' ni lebih kurang dalam 2 muka setengah. Banyak 2 muka setengah. Lebih kurang macam itulah. Dia ada makro', kalau dia tahu dalam Quran ni ada bunga tu. Okey. Ada bunga. Bunga kami punya makro'. Dalam 1 juzuk ada 8 makro'. Ada 8 bunga tu. Jadi saya dapat siapa yang dapat satu makro' atau 1 bunga tu hebat lah. Saya dekat ujung-ujung alhamdulillah saya dapat satu makro' antara satu makro'. Tu cepat habis. Kawan saya yang duduk laju tu, saya habis dulu. Saya habis dulu dia. Alhamdulillah. Jadi benda tu saya kata fikir, aku ni tak percaya kan. Sebab mungkin salah satunya kita dah ujung-ujung. Jadi semangat tu kita lebih. Semangat kita berkobar. Jadi kita kejar matlamat kita nak habis. Jadi alhamdulillah selesai. Alright. Jadi itulah pengalaman saya sebagai seorang tahfiz. Belajar dari situ. Jadi benda tu bukan perkara yang mudah lah. Dia ada satu mujahadah, satu pengorbanan, masa kita, perasaan kita, macam-macam lah masa tu belajar. Kan? Walaupun masa tu kita tak fikir pun benda tu. Sekarang pun kita fikir, dulu aku belajar kenapa jadi macam tu. Rupanya kita nak berjaya memang kena begitu. Tidak boleh kita dalam keadaan kita seorang-seorang, dan tak boleh kita kejayaan, kita tak boleh kita mengharapkan pujian orang, tak boleh mengharapkan orang punya kekuatan. Kita mesti ada kekuatan kita sendiri. Sebab kalau dia boleh, takkan aku tak boleh. Kan? Sebab hujung sekali akhirnya kita tak tahu hujung ending ni macam mana kan. Alhamdulillah saya boleh habis sendiri. Saya boleh habis dengan masa yang cepat. Tapi saya tak ambil lah syahadah dalam tahfiz ni Azizi. Dia panggil syahadah. Syahadah ni dia selepas habis 3 juzuk, dia panggil ujian untuk ulang balik daripada juzuk 1 sampai 30. Kesalahan dia mungkin dalam kurang daripada 3. Saya tak ambil lah. Saya tak ambil situ sebab masa tu kita nak, sebab saya nak ambil SPM dah masa tu dah. Sepatutnya 3 tahun je. Sepatutnya kalau ikutkan dia punya silibus dia setahun 10 juzuk. Ada 3 tahun 3 juzuk lah. Tapi saya lebih.
Tapi saya lebih pun kawan saya sama dengan saya habis. Cuma dia lambat sikit. Jadi kita panggil syahadah. Syahadah ni untuk memantapkan lagi bacaan. Biasa syahadah ni kita ambil dalam masa sebulan untuk kita mengulang dan sebagainya. Saya tak ambil masa tu. Jadi masa tu sebab saya nak follow, nak kejar SPM. Kepada SPM. Sebab SPM saya tertinggal. Saya SPM 17 tahun saya tak habis lagi. Saya tak ambil SPM masa tu. Ustaz ambil SPM? SPM masa tu saya ambil 18 tahun. Setahun selepas tu lah. Sebab selepas saya habis tahfiz tu, di situ dekat sekolah Madiwa tu kita ada panggil sambungan pengajian Qismul Arabi. Qismul Arabi ni lebih kepada pemantapan bahasa Arab. Kelas bahasa Arab. Jadi saya belajar setahun masa tu. Masa tu tak ambil SPM, walaupun umur 17 tahun tak ambil SPM. Kemudian saya sambung lagi. Lepas Qismul Arabi tu saya sambung diploma. Saya ambil diploma, masa tu dia ada diploma tahfiz qiraat. Tapi masa tu saya mohon tahfiz qiraat tak dapat. So dia offer diploma Usuluddin. Diploma Usuluddin masih di Madiwa dulu lah. Saya belajarlah sekejap setahun sebelum sekolah tu tutup. Sebelum sekolah tu ada masalah lah. Jadi sebelum sekolah tu ada masalah, saya tahun yang terakhir tu, maksudnya sebelum terakhir saya kat sekolah tu di Madiwa tu tahun 2006, saya ambil SPM lah. Saya belajar SPM sendiri lah. So ni belajar sendiri ni satu hal juga. Selepas saya habis saya belajar hafiz tu, kita dah bila kita dah habis Quran, kita kena pindah tak duduk asrama lah. Saya kena pindah duduk rumah sewa dengan kawan lah. Dengan kawan. Jadi kawan-kawan faham kita dah bebas. Bila bebas faham lah Haji. Kita duduk di bandar. Ujian besar, lagi besar sebab kita duduk kat luar kan. Duduk di luar. Jadi banyak ujian-ujian yang Allah bagi. Allah, saya tak tahu cakap apalah Haji. Orang yang betul lah, orang yang hafal Quran ni, orang yang agama ni memang dia punya ujian sangat besar. Sangat besar. Sebab masa tu kita tak fikir, kita rasa seronok, kita dah bebas. Bila kita rasa bebas, kita macam kita nak macam-macam. Apa yang aku tak dapat sebelum aku nak dapat masa tu. Jadi kita macam-macam lah. Walaupun kita duduk rumah sewa, banyak cubaan lah. Rumah sewa ni ada yang satu geng kita, ada bukan satu geng kita. Orang yang baru kenal kan. Lain-lain kos. Lain-lain kos kan. Ada yang dakwah, ada yang Usuluddin, ada yang syariah. Campur lah. Jadi ada budak-budak macam-campur kan. Jadi masa tu kita dah bercampur. Tapi kita tidak terikut. Saya cakap terang lah, saya tak pernah rokok dari dulu. Walaupun ada kawan rokok. Alhamdulillah. Saya tak pernah rokok. Banyak merokok lah. Merokok ada. Merokok ada. Merokok tak ada. Jadi Alhamdulillah, walaupun kita bercampur dengan kawan-kawan lain yang ada masalah tu, tapi dia orang baik. Walaupun dia orang macam tu, tapi dia orang baik semua kan. Tolong kita dan sebagainya. Jadi di situ kita belajar berdikari, kita duduk rumah sewa, kita belajar masak, kita belajar menguruskan kehidupan kita kan. Jadi masa itulah saya sekejap je masa diploma di Perak tu di Madiwa tu, diploma Usuluddin setahun je, tak sampai setahun saja. Saya sama SPM. Sebab SPM duduk rumah sewa juga. SPM sekolah mana Ustaz? Ambil kat sekolah mana? Dekat Perak juga, dekat Tanjung Piandang, Parit Bunta. Dia sepadan kepada Kedah tu. Jadi dekat situ saya ambil SPM setahun. Setahun tu ya Allah, saya tak tahu Azizi. Bayangkan kita sekolah tahfiz daripada umur tingkatan 1 sampailah umur kita 18 tahun ambil SPM. Dalam masa setahun nak belajar semua subjek. Semua subjek dan semua tingkatan. Semua subjek? Subjek apa tu? Sains semua. Sains, sejarah, bahasa Inggeris, semua. Start daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Masa tu saya tak tahu macam mana. Macam mana cara belajar tu dulu? Sebab dulu tak ada Zoom tu. Macam mana Ustaz belajar tu dulu? Kita belajar pergi kelas. Pergi kelas lah? Memang kita pergi kelas. Kita belajar pergi kelas. Memang ada masa tu sekolah tu memang sangat kecil lah. Dia panggil sekolah bantuan kerajaan. Sekolah menengah agama bantuan kerajaan. Jadi masa tu sekolah tu sangat kecil. Seingat saya lah, masa tu tingkatan sekolah tu sangat sikit, tak ramai orang. Tak silap saya tingkatan 4. Satu batch berapa orang tu? Tak ramai. Ratus-ratus tak sampai 100. Sekolah tu memang sikit. Bawah 100 tak silap saya. Bawah 100. Jadi kita orang ni saya ambil sendirilah dengan kawan ni, adalah dalam 10 ke 20 orang lah ambil SPM sendiri. Belajar dengan cikgu kan. Memang duduk rumah sewa. Sekolah kami dengan asrama jauh. Nak cerita Bendang. Bendang ke Bendang ni, lalu Bendang ke Bendang tu naik motor. Tak ada lesen lagi. Kawan ada lesen, naik kawan lah. Kita ikut jalan Bendang lah. Jalan Bendang tak ada polis. Jadi tak pakai helmet tak apa. Santai. Ikut jalan Bendang. Santai. Jalan Bendang tu kan, jalan parit sampai dekat sekolah. Memang jauh, hujung ke hujung.
Jadi kita nak lalu memang mujahadah betul lah ambil SPM. Memang kena pergi kelas. Tak silap saya daripada rumah sewa nak ke sekolah tu, saya ingat saya lah lebih kurang dalam 15 minit ke 20 minit lah nak ke sekolah tu kan. Kemudian nak jalan ke dia nak jalan ke sekolah tu, benda-benda tu ada rumah-rumah orang, rumah kampung. Jadi kita duk mengempit-empit, orang kampung marah. Dia tahan ke depan kan. Pernah itu pengalaman lah tu. Dia tahan pasal apa dia buat laju kan. Dan kampung tak boleh buat laju. Kita tak tahu masa muda kan. Jadi kita pergi kelas sebagainya kan. Jadi alhamdulillah SPM saya tu tak adalah bagus mana pun. Tapi semua dah lulus lah. Okey lah tu. Dapat A tu tak ada lah kan. Tapi alhamdulillah lepas. Tak adalah gagal kan. Tak ada gagal. Tak kena repeat okey lah. Tak ada lah. Tapi sebab nak masuk U, syarat dia mesti BM kredit kan. Kredit kan. Saya masa tu tak silap saya CPCP. Oh, BM pun sangkut Sangkut. Saya tak tahu masalah saya ni. Sangkut masa tu. Ambil saya repeat tapi bukan ambil paper Julai. Saya ambil paper macam biasa. Masa tu tak silap saya ambil tingkatan sebelum saya masuk kuis lah. Setelah 5 bulan sebelum saya masuk kuis tu saya ambil SPM yang budak biasa masuk. Bukan paper Julai. Orang kata paper Julai susah. Saya ambil paper yang biasa lah. Jadi masa tu budak-budak semua budak ni saya nampak dia bagi special sikit lah. Masa kita ambil sendiri ambil paper satu je, paper BM je. Tapi alhamdulillah dapat lepas. Okey tu. Lepas daripada kalau 2 kali repeat orang panggil pengkhianat bangsa. Sangat pengkhianat lah kata kan. BM sangkut 2 kali. Sebab kita tak belajar proper kan. Jadi kita tak tahu benda tu. Dan kita belajar setahun. Jadi benda tu singkat lah. Mungkin setengah orang. Macam kawan saya ada tahfiz juga. Saya bangga dengan dia, kawan saya tu. Dia tahfiz memang daripada tu lah, daripada kecil lah dia tahfiz sampai dia ambil SPM. Dia ambil SPM, saya terkejut. Dia tak belajar apa pun sebelum tu. Tapi dia ambil SPM, tak tahu mungkin dia background dia sebelum, mungkin mak ayah dia ajar dia kat rumah, Allah alam. Tapi dia ambil SPM dapat 8A. Oh, hebat. Saya tanya dia. Tahun belajar setahun saja. Saya kata apa otak kau ni kan. kita mungkin salah satunya dia ialah kelebihan mungkin Allah alam. Mungkin dia salah satunya dia jaga Quran. Orang hafal Quran ni, orang hafal Quran ni Allah jaga kan. Mungkin dia lebih daripada saya lagi kan. Dia mujahadah lebih lagi jaga Quran daripada saya. Saya banyak main kan. Jadi dia tapi kepala dia sama macam saya juga. Masuk air kan. Kita duduk nombor orang dia. Ada tu amalan yang kita tak tahu kan. Mungkin amalan dia tak tahu kan. Kita amalan dia lebih daripada kita. Jadi Allah alam. Jadi alhamdulillah 8A. So kita tidak boleh pandang, nak cerita sini bahawasanya jangan pandang orang yang agama ni tidak dipandang baik di mata masyarakat sebenarnya. Mungkin masa itulah pada zaman saya tu orang nampak tahfiz atau belajar agama ni lekeh lah. Tak pandai lah, tak ada masa depan. Tapi alhamdulillah saya tengok kawan-kawan saya tu, saya kata ambil SPM saya terkejut. Dia boleh dia buktikan pada masyarakat kan. Dia boleh buktikan masyarakat bahawasanya orang yang tahfiz ni, orang yang belajar agama ni ada masa depan. Ada kejayaan dia. Dan haluan dia masing-masing lah. Maksudnya haluan dia ikut apa yang dia rasa dia nak. Jadi alhamdulillah kawan saya tu walaupun dia 8A, dia hebat lah sekarang ni. Ceramah kata hebat lah. Orang hebat lah. Dia belajar. Dan dia pula belajar di Mesir, belajar di Jordan. Sama belajar. Saya tak dapat lah. Saya mohon juga. Kemudian habis selesai di itu, saya sambung di kuis lah. Di kuis tu saya belajar lebih kurang dalam diploma 3 tahun. Kemudian degree lebih kurang dalam 4 tahun lah. Campur dengan tesis dan sebagainya kan. Alhamdulillah dalam bidang yang sama. Sebenarnya cerita saya nak kongsikan di sini adalah saya masuk dalam dunia college ni. Nak buat pilihan tu kan, dia panggil PU pilihan course kan. Jadi 3 pilihan kan. Masa tu agak hot lah dengan ayah saya masa tu. Hot. Masing-masing ada impian masing-masing. Saya impian saya dah tahfiz. Bagi saya lah, masa tu saya fikir aku dah capai kat impian ayah aku, nak aku habis 30 juzuk selesai. Jadi aku nak pilihan aku pula. Tapi masa tu saya tak membantah, saya macam tarik muka lah sikit kan. Ayah saya kata letaklah pilihan pertama tahfiz, pilihan kedua Quran Sunnah, pilihan ketiga syariah. Saya letak atas sekali, tahu apa dia? Syariah, Quran Sunnah, last sekali betul tahfiz. Kan sebab kita masa tu kita dah tahfiz, buat apa kau nak tahfiz lagi? Masa tu lah kita fikir. Tapi ayah saya kata tak ada, letak ya, dia marah saya. Letaklah tahfiz kat atas, bawa ada bidang tahfiz, letak tahfiz. Kita macam tarik muka lah kan. Tu lah, letak je lah. Tahfiz juga lah. Tahfiz tak. Tak tahfiz dapat lah tahfiz. Walaupun dalam keadaan berat tu. Sebab kita fikir, masa tu kita fikir, apa aku nak tahfiz lagi? Aku dah tahfiz lah.
Tapi ulang balik Quran. Itu lebih kurang kan. Tapi alhamdulillah percaturan Allah SWT tu mak ayah kita tak tahu kan. Jadi alhamdulillah saya tak, kita masa tak nampak. Sebenarnya mak ayah kita dah plan awal lah apa dia nak tak kita apa ni. Tak kawan kita ni kat mana. Dia tahu dah kita macam mana. Dia adalah master planner yang baik lah bagi saya kan, ayah saya ni. Dia ayah saya dan mak saya lah. Jadi dia master plan dia dah tahu lah. Walaupun dia tak bagi tahu kenapa dia buat macam tu. Dia tak bagi tahu pun, dia tak explain. Ikut je lah, macam itulah. Ikut je lah apa itu. Saya follow je lah. Follow alhamdulillah. Dan itu saya kata redha mak ayah sangat penting sebenarnya. Jadi redha mak ayah ni kalau kita buat benda yang selain daripada apa yang mak ayah kita nak, tak ada keberkatan. Memang tak ada keberkatan. Dia jalan susah rasanya kan. Perjalanan susah, berat, banyak ranjau, banyak masalah. Jadi bila ada redha mak ayah ni, dia smooth. Walaupun kita sekadar ikut je apa yang datang, hadap je. Kita hadap je lah kan. Tapi benda tu kita macam alhamdulillah selamat. Dan Azizi, sepanjang saya nak ucap terima kasih pada ayah saya lah. Saya tak tahulah, mungkin anak-anak lain-lain lah. Macam saya ni mungkin bagi dia special lah kot. Saya sepanjang saya belajar tu 3 tahun tu diploma tahfiz ni, saya tak ambil pinjaman kot. Okey. Saya ambil fama. Pada mother. Penaja besar. Ayah saya lah sponsor, alhamdulillah. Saya ucap terima kasih pada ayah saya lah. Ayah saya yang melihat. Boleh ucapkan pada kamera nah. Terima kasih kepada abah saya. Sebab dia sanggup mengeluarkan wang simpanan dia, KUSP dia untuk biayai saya punya 3 tahun pengajian. 3 tahun. Okey Ustaz belajar tahfiz dulu boleh kata lebih 20 tahun lepas. Okey. Sekarang punya tahfiz Ustaz ada nampak tak apa yang menarik, yang lebih baik ataupun something yang orang kata lebih merisaukan? Apa pendapat Ustaz lah tentang beza dengan zaman Ustaz dulu lah? Okey, saya tengok lah. Tahfiz dulu dengan tahfiz sekarang memang beza lah. Banyak beza. Sebab dulu ni kita tidak terdedah dengan gadget-gadget yang lebih ketahui macam sekarang. Media sosial. Kita just hanya telefon lah. Saya pun ada telefon dulu. Telefon yang jenis apa je boleh buat. apa kan. Telefon je. Pada call korang gitulah. Call gitu je, call message. Kemudian dulu dari sudut media sosial kurang. Kemudian dari sudut keperluan orang masa tu pada ketika tu lah, tak ramai nak. Maksudnya tak ramai orang nak. Dia tidak menjadikan tahfiz dulu sebagai satu medan pendidikan yang utama lah, yang utama. Yang sasaran utama. Ya. Dia nampak tahfiz masa tu tempat buangan lah mungkin. Masa tu. Tak ada masa depan masa tu. Kemudian itu satu part lah. Nak dibandingkan dengan sekarang, saya tengok lebih jauh. Sekarang parents dia nampak benda yang lebih beza, lebih menarik. Ya betul, dia lebih menarik dan lebih diperlukan. Sebab dia nampak mungkin salah satunya tahfiz ni satu golongan yang sangat dimuliakan lah. Kan Nabi SAW pun seorang hafiz Quran kan. Nabi sendiri pun hafal Quran. Sahabat-sahabat Nabi ramai hafal Quran. Jadi salah satu sunnah Nabi SAW. Dia nampaklah masyarakat sekarang ni dah celik pasal mungkin ada salah satunya pembawakan media sosial tu sangat meluas. Jadi orang tahu, senang sampai lah. Senang sampai. Orang tahu apa kebaikan, keburukan dan sebagainya kan. Orang tahu semua dari situ. Jadi dia dah tahfiz tu lebih bergerak lebih laju, bercambah sekarang ni. Saya nampak lah, sekarang ni bercambah macam-macam lah. Tahfiz sana, tahfiz sini. Dah macam tu apa? Tumbuh tumbuh kan. Lepas hujan. Ya. Habis macam-macam. Tahfiz sana, tahfiz itu. Ada yang tahfiz sekat jalan, ada tahfiz macam-macam lah saya nampak kan. Jadi benda tu sebenarnya satu benda yang baik lah, positif. Dari sudut yang itulah, dari sudut perkembangan tahfiz sendiri, keperluan dia. Tambah-tambah di Selangor ni memang dia nak yang jadi imam tarawih tu tahfiz, yang hafal Quran yang duduk di Malaysia, duduk di Selangor. Itu bagus. Itu saya sangat puji dan tabik lah. Kalau dulu, saya ingat dulu masa zaman awal-awal masa saya di imam dulu lah kan, jadi imam dulu ramai buat imam jemputan daripada luar negara lah, daripada luar negeri lah kan. Bapa Arab pun ya. Bapa Arab. Padahal kita ada juga tahfiz yang daripada Malaysia, yang ada keluaran daripada Selangor, Malaysia ni yang baik-baik. Ya, bacaan pun bagus. Tapi tidak diketengahkan. Jadi alhamdulillah selepas makin berkembang ni, jadi orang dah tahu, orang dah ni kan. Jadi
keperluan pelajar tahfiz itu untuk dalam bidang ni sangat diperlukan masa sekarang ni. Kadang-kadang ada yang hati-hati jemput jadi imam tahfiz dekat rumah. Yang rumah banglo yang banglo tu orang yang buat jamuan. Dia suka dia, saya sukalah adik ni baca kan. Jadi imam dekat rumah saya dah, rumah saya ada buat. So golongan-golongan yang kata apa, kayangan lah. Ada suka. Bulan Ramadan dia nak buat dekat privacy sikit lah kat rumah kan. Jadi dia nak ada ceramah-ceramah kat rumah dia. Ramai diperlukan benda tu. Jadi golongan agama sangat diperlukan sekarang. Dulu orang nampak golongan agama ni macam tak ada masa depan, tak ada pandangan, tak ada apalah, kosong lah. Apa kau nak jadi kan? Kau ambil bidang agama, kau jadi apa akan datang kan? Apa kau punya misi kau. Tapi sekarang dah tak terbalik lah. Kita golongan kita ni, orang agama ni, dia macam diperlukan, orang cari-cari. Cari kan, diperlukan. Dan satu benda yang baik lah sebenarnya. Alhamdulillah, satu benda baik. Mungkin ujian buat kami. Salah satu ada ujian buat kami. Sebab apa? Walaupun dia baik, tetapi ujian untuk orang yang hafal Quran terutamanya dari sudut media sosial, dia lebih meluas, lebih free, lebih mudah untuk dicapai. Kan? Jadi satu keburukan lah, itu terletak pada individu masing-masing. Kalau dia boleh dapat kawal yang dari sudut untuk dia akses benda yang baik, alhamdulillah, tak ada masalah. Tapi kalau benda yang tak elok, itu yang jadi masalah. Yang hanyut pun ada. Yang hanyut pun ada. Benda ni kita tak dapat nafikan lah. Tapi benda ni kita kena kontrol lah. Itu terletak pada individu tu sendiri, macam mana dia nak kawal media sosial. Sebab kita tak boleh nak kawal. Kita tak boleh kawal benda macam ni. Atau orang bukan agama pun sekalipun dia terlajak ni kan orang agama kan. Orang agama ni satu-satunya orang yang dipandang mulia lah, dipandang baik, dipandang kata apa sekarang lah, dipandang sangat baik lah kan. Dia punya positif tu sangat tinggi lah kan. Kalau orang kata dulu orang yang mudah dipercayai adalah doktor kan. Sekarang ni dah naik dah, taraf ustaz tu dah naik sikit lah. Dulu kepercayaan orang pada satu benda tu, orang percaya kat doktor 100%. Doktor cakap apa, doktor bagi ubat, makan je. Makan ubat, makan je. Walaupun ada lah tak terima, tapi doktor bagi, terima je kan. Tapi sekarang ni dah naik lah, ustaz-ustaz dia dah naik sikit kajian kan. Jadi benda tu sangat dipandang mulia dah bagi golongan agama ni. Alhamdulillah lah, bagi saya satu perkembangan yang baik, positif. Cumanya dari sudut kawalan tu, individu masing-masing kena patut tahulah di mana batas-batas dia. Dan saya ingat, terutamanya saya fokus kepada tahfiz, yang bakal tahfiz ataupun yang hafal Quran, orang yang memegang kalam Allah ini perlu ingat bahawasanya kita ni bukan sekadar memegang kalam Allah, tapi kita memegang amanah yang sangat tinggi, amanah yang sangat besar. Kita pegang kalam Allah ni bukan benda yang macam kita pegang buku. Kita pegang kalam Allah ni adalah pegangan yang sangat kita, Nabi kata apa, tidak akan sesat kan buat selama-lamanya kalau kita pegang dua benda kan, Quran dan Sunnah. Quran tu kita dah pegang lah. Kita dah semak dalam hati kita. Kalau kita ni orang bertahfiz ni, kita buat perkara-perkara yang mungkin terpesong daripada ajaran agama ke, ada sudut langgar larangan-larangan, rugilah. Sebab benda tu Quran ni cahaya, nur. Kalau kita nur dengan cahaya, dengan kegelapan takkan boleh masuk. Kan dia takkan boleh masuknya. Jadi macam nak masuk dia, kena bersihkan hati, bersihkan jiwa kan, supaya Quran tu dia tidak hilang. Itu salah bagi saya lah. Bagi saya benda tu individu masing-masing. Kebaikan sangat baik pada zaman sekarang ni. Saya sangat terharu lah. Sebab kita tahu perkembangan, kita duduk dalam bidang ni, jadi kita tahu macam mana perkembangan dari sudut orang dulu, pandangan dulu dengan pandangan sekarang sangat berbeza lah. Itu bagi pandangan saya lah. So saya ingat benda ni perlu diteruskan dan perlu dikawal jugalah. Orang budak tahfiz, dan budak tahfiz sebenarnya dia ada satu grup dia ada satu satu alumni dia lah kan. Maknanya dia kalau ada perjumpaan dia kena pergilah. Kemudian ada satu inisiatif daripada kerajaan negeri, setiap negeri ada dipanggil untuk jaga hafal Quran tu, dia ada bagi pertandingan, dia bagi satu pertandingan musabaqah, pertandingan Al-Quran untuk ulang Quran dan untuk memantau lagi Quran. Kemudian satu lagi untuk dijaga Quran tu, dia masuk pertandingan, ke pertandingan dipanggil penentuan untuk dipanggil untuk orang yang dia dapat ujian tu, bulanan dia akan dapat duit. Dapat, saya tak ingat apa istilah, saya tak ingat nama dia.
Di Selangor ada. 1 hingga 10 juzuk, 1 hingga 12 juzuk, 1 hingga 30 juzuk, 1 hingga 20 juzuk. Ada insentif. Dia ada insentif setiap bulan dia akan bagi. Tapi kita pergi ujian tu lah. Kan dia pergi ujian tu dapatlah mungkin dalam 1 hingga 30 juzuk setiap bulan dapat dalam 500. Saya ingatlah dulu mungkin banyak kot, sekarang kurang. Saya ingat. Saya tak pernah ambil benda tu. Tapi saya pernah masuk pertandingan musabaqah hafazan Quran. Pernah masuk di sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah peringkat universiti pun pernah masuk. Semua tu kita ada pengalaman. So benda tu kita rasa macam salah satulah budak tahfiz zaman sekarang kena begitu. Kalau tak nak rasa tak nak mungkin rasa tak rajin nak ngulang, buat cara begitu. Masuk mana-mana pertandingan. Untuk kita memantapkan bacaan kita. Jangan kita tinggal dalam Quran. Sedih lah. Kita bertukur rumus selama beberapa tahun, akhirnya hilang macam tu je. Hilang macam tu. Kita ni tahfiz dipilih oleh Allah. Orang lain kadang-kadang Pak saya nampak ada pengalaman saya masa belajar di kuis dulu. Dia bersungguh-sungguh nak masuk tahfiz. Ambil kos tahfiz. Akhirnya ustaz tu kata awak kena tukar kos sebab awak tak mampu. Walaupun dia bersungguh-sungguh sekalipun awak tak mampu. Allah tak pilih dia. Siapa yang Allah pilih kita ni sebenarnya satu nikmat dan satu ujian. Nikmat sebab kita dapat pilihan daripada Allah. Allah pilih kita untuk jadi seorang tahfiz. Hafal amanah, pemegang amanah Quran tu. Yang kedua, kita sebagai orang yang boleh memegang, diuji dengan ujian tersebut. Jadi kita tengah hadap lah. Tapi orang yang tak dipilih tu bukannya tak bagus. Mungkin bukan satu terbaik untuk dia. Kan? Cuma itu saya kata itu adalah semua pilihan Allah. Dia boleh hafal Quran tapi pada kemampuan dia lah. Pada kemampuan dia. Tidaklah dia nak tekan. Dia takkan sebab takut nanti bila dia Quran ni berat. Aziz, dia sangat berat Quran ni. Saya akui benda tu sangat berat. Kita nak hafal berat, kita nak mengulang lagi berat. Kalau orang dah hafal dia tak mengulang dosa besar. Dengar kan orang yang hafal Quran dia lupa langsung tak ada langsung fikir Quran. Dia lupa sebab dia tak mengulang. Tak mengulang. Dosa besar. Tapi kalau dia hafal Quran, dia mengulang tapi dia lupa, dia dapat pahala. Tak ada masalah. Tapi dia hafal Quran, dia tak mengulang langsung. Ini berdosa besar. Ini kita takut. Kan? Tambah lagi ujian sekarang, macam-macam ujian. Jadi benda ni kena jagalah orang tahfiz. Walaupun banyak perbezaan, banyak ujian lah. Bagi pandangan saya lah. Okey Ustaz, kita ke depan pula. Di Masjid Bandar Seri Putra. Daripada Ustaz belajar di kuis, Ustaz graduate, macam mana Ustaz boleh dipilih menjadi imam satu di Masjid Bandar Seri Putra? Waktu tu ada ke orang yang memperkenalkan Ustaz, yang recommend Ustaz ke? Waktu tu Ustaz karya Bandar Seri Putra lah Ya. Cerita macam mana daripada kuis tu boleh jadi imam satu. Ini pengalaman sangat menarik ni. Apa yang kongsikan. Saya bukan nak bangga diri, tapi saya nak kongsi kat sini adalah satu nak kata keberkatan mak ayah tu. Kita tak pilih benda tu, tapi mak ayah kita pilih. Tapi kita follow je. Jadi saya nak cerita sini bahawa lepas sebelum saya masuk di Masjid Bandar Seri Putra ni, masa tu Masjid Bandar Seri Putra tengah bina tahun saya tahun 2013 kan, dengan bina kan. Masa tu kita tak tahu, masa tu kita duduk di quiz tapi tak perasan lah ada pembinaan semua kan. Itu kira tahun akhir ke apa belajar? Masa tu tahun akhir untuk degree tak salah. Degree okey. Degree kan. Tengah belajar tu. Student kan. Student. Apa yang 2013, 14 gitulah. 2013 2012 ke 13 gitulah. Masa tu saya dah kahwin lah 2012. Jadi masa tu kita perasan ada pembangunan masjid tapi tak terfikir nak ada nak berkhidmat di sana kan. Tak terfikir. Student kan. Dalam masa student tu saya ada buat freelance untuk mengaji ke rumah-rumah orang. Jadi kita ada tanggungan kan, tanggungan untuk anak bini. Jadi tiba-tiba saya ternampak satu iklan daripada mana tak WhatsApp lah. Masa tu baru nak naik WhatsApp. Kita baca WhatsApp 13 14. Kan baru nak naik WhatsApp. WhatsApp 2012 dah start lah. Dah start kan. Jadi masa tu kita baru belajar WhatsApp. Saya tengok ada iklan. Ada pencarian imam masjid. Masjid Al-Mustaqim dulu, panggil Al-Mustaqim. Untuk imam 1, imam 2. Jadi kita try lah. Tapi yang menariknya yang saya ucap terima kasih kepada Ustaz Syamsul Hakim. Syamsul Hakim. Dia interview saya. Dia interview sangat menarik tau. Dia kata saya kata kat dia lah, saya nak buat interview ni lah, imam ni, jawatan imam. Boleh, tapi saya nak interview waktu subuh.
Kat mana? Dekat masjid lah. Awak duduk mana? Saya duduk, masa tu saya duduk di Nilai. Saya duduk di Nilai. Nilai 3 ke nilai mana? Nilai, saya duduk di Nilai Bandar Nilai. Baru Nilai. Bandar Baru Nilai. Okey. So dia kata, kalau macam tu kita jumpa kat Masjid Nilai tu lah, Masjid Putra. Oh ya ke, okey boleh. Subuh jumpa kita subuh ni. Nanti saya akan interview awak. Saya macam biar betul interview ni kan, interview macam depan kan. Maksudnya kita interview dalam bilik tak ada. Dia suruh datang. Suruh datang subuh. Bukan maghrib, subuh. Oh, the boss tu. Saya fikir macam tak dapat kan, sebab kita takut kita bangun lewat kan. Jadi alhamdulillah saya masuk di Nilai, saya terus bangun. Alhamdulillah saya bangun tu terus pergi masjid lah. Masjid yang saya pergi tu tak jauh, dalam 20 minit gitu lah daripada rumah tu ke masjid tu. So saya pergi jumpa dia lepas solat subuh tu. Dia tanya saya, awak kat mana? Saya ada solat ni, solat lepas solat subuh dekat masjid ni. Okey, jumpa saya dekat tiang, kat masjid sebalik tiang duduk kan. Duduk depan dia. Perkenal biasa duduk macam ni kan depan. Perkenalkan diri. Masuk kat masjid. Dekat masjid Putra Nilai tu kan. Interview lah. Dia tanya soalan tahfiz, tebuk-tebuk sikit dalam. Saya dalam 1 ke 2 soalan kita tanya. Tak banyak pun tanya. Tepuk sikit, kemudian okey dah, lepas kata. Dah, selesai tu. Itu je. Itu je. Nanti kita panggil lah. Okey, kalau dulu kita panggil. Selang dalam beberapa hari tu dapat. Awak datang ni, kita ada meeting ni untuk jumpa. So awak dapat lah. Ustaz terus imam satu lah waktu tu ke ada masa tu, ada imam lagi dia yang lebih letak saya senior? imam satu. Oh, tak ada, bukan imam yang lebih senior untuk Tak ada. pimpin. Oh, dia terus imam yang muda-muda. Dia letak muda. Mungkin Ustaz Syamsul tu dia fikir nak ambil orang muda kan. Wallah tak tahu apa dia punya pemikiran. Tapi saya lepas tu lah saya ada tanya Ustaz Syamsul juga. Saya kata, Ustaz, saya masa tu berapa orang yang interview kan? Saya kata sebenarnya ramai yang nak interview, tapi ana pilih hantar dia kata. Kan? Tak tahu sebab hantar ni mungkin salah satunya background hantar. Ana letak hantar dekat apa nama jawatan Imam Satu pasal hantar ada background tahfiz. Kan? Diploma dengan degree tahfiz. Macam Imam Fahmi dia diploma dengan tahfiz tapi degree dia degree Quran Sunnah. Kan? Jadi tak saya Imam Satu. Itu mungkin salah satu. Kemudian saya tanya lagi, ramai tak? Ramai. Tapi hantar dapat. Berapa orang ramai tu? Lebih daripada 20 orang kata. Oh, ramai ya. Tapi semua tak lulus. Pasal apa? Sebab dia buat interview lepas subuh. Sangkut itu. Itu sangkut. Jadi itu sebab tu Hana buat itu, dan sebab tu Hana buat waktu lepas subuh. Dan tengok hantar ni boleh ke tak? Committed tak subuh tu kan. Jadi masa tu lah saya dah dilantik sebagai imam tahun 2014, saya ingat lagi masa tu. Bulan 10. Masa tu saya masih duduk di Nilai. Ulang alik lah daripada Nilai tu. Masa tu saya jadi imam saja. Waktu solat. Mana tu letak bira masjid Ustaz tak terlibat lah. Tak terlibat. Waktu tu AJK lah yang uruskan. Masa tu AJK pembinaan. AJK pembinaan. Jadi masa tu kita tak terlibat lah dari sudut AJK tu. Letak bira masjid. Kita jadi imam je lah. Waktu mana datang waktu azan je lah, waktu solat saja. Waktu kita datang. Tapi masa kita nak datang daripada Nilai nak ke Masjid Putra ni lebih kurang dalam, kalau tak jam lah, dalam 10 minit. Laju tu. Kan? Paling lama pun 15 minit lah daripada Nilai rumah saya ke Masjid Putra. Jadi saya dipilih pun alik lah daripada Nilai tu. Tak silap saya dalam setahun lebih. Kemudian baru saya duduk di sini lah. Saya tetap di Masjid Putra kat Vista lah. Vista Putra kan. Saya dari situ sewa situ lah, rumah situ. Jadi dari situlah saya dapat bekerja di situ, dan saya alhamdulillah lah, satu benda nikmat lah. Kita pun tak jangka kita jadi imam masa tu. Saya masa tu tak tahu, saya ingat saya jadi boleh freelance saja. Saya boleh mengajar. Kerjanya sendirilah kan masa tu kan. Jemputan mana mengajar. Tapi tak tahu kenapa saya tergerak hati nak minta. Dan saya tak tahu boleh dapat pula. Senang pula dapat tu, Allah. Saya kata macam, saya termenung terfikir tahu. Mungkin ni salah satu Allah nak bagi tunjuk. Kalau kau ikut mak ayah kau dapat gini. Keredaan mak ayah tu penting lah bagi saya. Sebab benda tu susah nak digambarkan lah. Diungkapkan kan. Kalau saya lah, kalau tak ikut, saya rasa macam tak ada jadi sekarang ni. Mungkin saya jadi macam, mungkin Allah lah, mungkin kita jadi macam tak ada dah. Saya akan jadi macam tak tahu arah lah. Maksudnya ngajar atas mana-mana kan. Bagus. Tapi
tak ada kerja tetap. Maksudnya tak ada kerja yang kata apa yang fix lah. Kalau kita belajar ngaji ni, kalau cuti sekolah ada lah. Kan? Ada macam cuti sekolah tak ada sebab dia balik kampung. Tak dapat lah gaji. Kan? Freelance. Ada, tak ada. Itulah. So tak konsisten. Jadi kita boleh kerja je ni kita dah fix punya gaji kan. Jadi selesa lah. Jadi alhamdulillah masa tu starting masa tu gaji 2,500. Tinggi masa tu lah. Kita macam best ono. Sebelum saya nak cerita kat awak, sebelum saya dapat imam tu sebenarnya saya mengajar malam saya mengajar Quran. Siang tu saya dapat kerja dekat sekolah, saya mengajar dekat sekolah Seriti di Bangi. Masa tu tak silap saya 2 bulan kot saya mengajar situ, 2 bulan sejak kan. Kemudian baru dapat saya tanyalah pihak pengurusan sekolah tu boleh tak saya jadi imam dalam masa sama kan. Dia tengok kena pilih lah, tak boleh kerja 2 sebab sekolah ni dia tak boleh keluar. Dia ada waktu dia kan PDPR kan, waktu sekolah dia pembelajaran tak boleh keluar. Walaupun waktu rehat sekalipun kan, sebab budak kan. Jadi saya buat pilihan, saya istiqarah masa tu. Istiqarah macam-macam. Tak boleh saya pilih imam lah. Saya tak tahu kenapa saya suka seronok dekat Masjid Bandar Seri Putra ni. Sebab dia dekat dengan saya, dia lebih mesra dengan saya lebih suka dengan jemaah di Bandar Seri Putra. Walaupun ada tak suka saya suka dia. Jiwa tu serasi lah. Jiwa serasi. Kalau orang tanya saya, kenapa tak pindah tempat lain, ada lebih baik. Saya rasa macam tak boleh. Sebab saya yakin mesti Ustaz tu dah 10 tahun berkhidmat, pasti ada tawaran-tawaran yang lebih memang menggiurkan kan. Memang ada. Takkan dah tak ada orang pandang Ustaz ni. Kadang-kadang ada goyah juga kan? Ada goyah juga. Aduh. Kan, tapi saya kuatkan hati saya kata tak boleh sebab Bandar Seri Putra ni sangat dekat dengan saya, pengalaman saya sebab tempat saya jatuh bangun. Daripada belajar kan kat Bandar Seri Putra ni. Bandar Seri Putra. Saya duduk start daripada Bandar Seri Putra ni tahun 2007. Belajar kan. Jadi benda tu saya nak tinggal Masjid Bandar Seri Putra ni sangatlah. Apatah masjid kan. Masjid ni tempat kita tahfiz ni dengan Quran dengan masjid ni inilah tempat dia. Tempat dia. Dia tak tempat lain lah. Dah elok dah kat sini. Sebab yang saya kata dah, ini mungkin salah satu lah yang saya kata, biar kita ni bekerja dengan Quran. Bekerja dengan lingkungan kita. Jangan kerja selama itu. Sebab takut-takut kita tak boleh jaga Quran kita. Memang betul lah. Kita pun dalam keadaan kita belajar dalam keadaan kita jadi imam ni pun banyak ujian dengan nak jaga Quran. Apatah lagi kalau kita dah kat luar kan. Lagilah. So saya rasa mungkin itu salah satunya. Saya rasa macam kekuatan saya lah untuk saya kekal stay di Masjid Bandar Seri Putra. Lagi mana belum dibuang lah. Ya, sebelum mana dia orang tak buang saya. Okey Ustaz. Okey, alhamdulillah. Saya rasa dah lebih 1 jam sesi kita mendengar perkongsian daripada Imam 1 Masjid Bandar Seri Putra Ustaz Najmi bin Yahya. Terima kasih kepada anda yang tengok daripada awal sampai habis. So insyaAllah kita akan sambung untuk pada minggu depan untuk sesi podcast episod kedua. Siapa guestnya saya akan maklumkan nanti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.